masukkan je, boleh upload dekat sini. Okay. Contoh saya nak bagi contoh. Contohnya lah tajuk saya dah ada macam tadi saya kata tajuk saya setting out, proses of setting out structure dan sebagainya lah. Biasanya saya punya saya punya aktiviti saya lah bila saya nak buat satu rujukan, saya menggunakan ChatGPT sebab bagi saya ChatGPT ni dia banyak bagi konten yang bagus. Maksudnya dia dah filter, dah tapis apa output yang saya dapat tu saya terus guna dekat ChatGPT. Okay, saya bagi contoh bila saya dah ada satu tajuk tadi, saya buka saya punya ChatGPT, saya akan search untuk yang nak explain detail about this topic yang akan setting out. Jadi dekat ChatGPT ni dia dah bagi list out apa itu setting out in construction meaning, purpose. Lepas tu dia dah masukkan semua maklumat-maklumat yang ada, baseline meter, offline meter, offset meter dan sebagainya. Jadi selepas saya masuk dekat ChatGPT, saya suruh dia convert semua data ni kepada Microsoft Word. Okay, dan saya enhance sekali lagi dia punya content supaya dia punya nota lagi banyak lah. So last kali dia bagilah satu output dalam bentuk PDF ataupun Word pun boleh dan sebagainya. Jadi daripada konten yang saya buat tu, yang sebab ChatGPT buat tadi, saya download. Jadi dia bagilah satu, dia ni lah lebih kurang. Ada banyak lagi tadi saya dah pendekkan. Jadi dekat situ sebenarnya kita boleh masukkan dia sebagai sumber kita. Setting out, setting out. Kadang-kadang Notebook.LM ni digunakan oleh para yang buat PhD ataupun master supaya at least contohnya lah dia ada 100 jurnal untuk dibaca. Okey, macam saya ni saya pakai yang berbayar. Tuan guna ChatGPT, ada yang tanya pakai ChatGPT free atau berbayar. Saya pakai yang berbayar, jadi dia agak detail lah dia bagi. Sekali dengan gambar semua, saya tak pastilah kalau yang free ni ada gambar ke apa. Okay. Jadi biasanya Notebook.LM ni pada tahun-tahun sebelum ini digunakan oleh para penyelidik yang ada jurnal yang banyak. Jadi contohnya dia ada 100 jurnal untuk dibaca. Jadi dia tak ada masa untuk baca dalam satu masa. So dia upload je sumber-sumber daripada 100 sources sumber rujukan tadi. Upload dekat sini dan nanti saya akan tunjukkan selepas ini macam mana daripada sumber tu kita nak extract data. Okay, contohnya kat tadi saya ada satu file yang berkaitan dengan saya buatlah tadi saya. Saya choose je, terus dia pilih setting out in construction. Contoh data. Jadi saya masuk, saya akan upload. Okay. Okay, jadi dia dah upload dekat sini dan automatik dia akan baca kat sini. Okay, sebelum tu saya akan terangkan lagi lah. Yang tadi saya upload, ada dekat bawah ni adalah Google Workspace. Maksudnya, let's say kita ada satu kajian ataupun satu sumber yang banyak, kita simpan dalam Google Drive, boleh upload link kat sini. Dekat mana yang sumber yang kita simpan tu, upload dekat situ. Dan next adalah link dekat website. Contohnya kalau kita cari dekat website, website yang proper, dia ada sediakan semua sumber yang berkaitan dengan tajuk kita buat, masuk je link dekat website ni, paste URL. Okay. Dan kalau kita dekat YouTube pun boleh. Contohnya lah kita ada tengok satu YouTube yang mungkin dalam masa sejam punya video dan kita rasa dia sangat berguna untuk kita, boleh dia tekan dekat YouTube ni, kita masukkan link YouTube. Supaya nanti bila kita dah masuk link, kita boleh extract data yang ada dalam YouTube atau video. Ataupun last kali kita ada satu data sendiri, kita boleh copy paste macam tadi. Kalau saya pakai ChatGPT tadi, saya boleh copy je data yang saya buat tadi dan saya boleh paste je dekat sini. Okay. Jadi ada banyak pilihan lah.
pilihan ni adalah sebenarnya tujuan dia adalah supaya kita kumpul semua sumber-sumber yang kita ada dekat satu kawasan, satu tempat. Okey, bila kita dah siap, contoh yang saya dah upload, dia akan keluar dekat sini. Sini adalah paparan bila kita dah upload at least satulah contoh nota tadi, dia akan keluar paparan kat sini. Jadi dekat sini kita boleh tengok dekat notebook LM ni, dia ada 3 bahagian utama. Satu sources, satu chat dan satu lagi studio. Dan benda ni dia kena ikut flow. Maksudnya first sekali kita kena cari sumber. Sumber berkaitan dengan tajuk yang kita nak buat. Selepas kita masukkan sumber, mungkin boleh sampai beratus-ratus sumber dekat sini. Kalau nak lagi detail, kita lepas daripada dah dapat sumber, kita pergi dekat chat untuk kita nak filter sumber tadi. Sebab bahagian ni dia cari sumber. Contohnya tajuk setting out dekat dalam Google, dekat dalam website, dekat dalam YouTube, makna yang ada berkaitan dengan tajuk yang kita masukkan, dia akan list nanti. Sekejap lagi saya akan tunjuk contoh. Okay. Selepas tu dekat chat ni untuk kita filter. Berdasarkan sumber ni sebenarnya kita nak cari apa. Kita akan filter, narrow kecilkan dia punya scope. Okay. Dan selepas kita dah tahu, dah dapat konten apa yang kita nak buat, jadi kita kat sini kita akan hasilkan output lah. Output dekat sini dia ada 9. Kalau sebelum ni sikit je, kalau tak silap saya 6. Sekarang dia dah update jadi 9. Dia ada bentuk video, audio, infografi, slide deck, quiz, flashcard, report dan sebagainya lah. Boleh tengok dekat sini. Okay, so saya akan pergi dekat sources ni. Macam mana kita nak cari sumber. Okay, kalau tuan-puan perasan dekat sini, selain daripada add sources ni, kita ada satu bahagian untuk kita search dekat website konten apa yang kita nak cari. Saya bagi contoh kaitan dengan tajuk saya tadi. Saya dah buat prompt. Jadi biasanya prompt yang saya buat, saya akan masukkan dekat satu tempat sebab prompt biasanya sama je, cuma tajuk je berbeza. Contohnya lah, saya nak cari data ni, prompt cari data. Okay, please provide the definition of setting out yang semua ni. Saya copy. Betul Ini terpulang kepada tuan-puan cari tajuk berkenaan dengan apa. Provide the definition of setting out, identify purpose of construction. Jadi kita copy je ataupun tuan-puan boleh type tentang maklumat apa yang tuan-puan nak cari. Okay, contohnya dekat sini nak cari melalui website dan dia ada 2 dekat sini. Satu fast research dan satu lagi deep research. Kalau fast research ni, dia akan bagi 10 sumber, at least 10 sumber yang ada dekat website. Tapi kalau tuan-puan ambil deep research ni, dia akan cari sumber yang lagi detail lah. Kemungkinan dalam 60 ataupun 70 sumber. Cuma bezanya fast research dan deep research ni adalah kalau fast research ni sekejap saja, mungkin dalam masa 2 minit, sumber dah selesai. Dah ada dekat sini. Tapi kalau tuan-puan nak lagi detail, boleh ambil deep research. Tapi masalahnya dia mungkin akan take time sikit. Tuan-puan ada masa boleh lah. Mungkin dalam masa 10 minit atau 15 minit, barulah selesai. Itu dia nak cari sumber. Jadi untuk hari ni saya tunjuk research lah. So, kita mungkin tengah masa, saya tunjuk contoh je dulu. Tuan-puan type je, tajuk apa tuan-puan nak, konten apa yang tuan nak cari, tekan research, terus search. Jadi dekat sini dia automatik, dia akan cari sumber-sumber yang ada dekat website berkenaan dengan tajuk yang kita cari. Jadi kat sini dia akan keluar lah. Contohnya ni satu file dalam bentuk PDF, satu file dalam bentuk YouTube. Dia bagi dan tunjuk 8, 9, 10 sumber yang ada dekat sini. Jadi selepas keluar macam ni, puan-puan tekan je import supaya dia tanya, ni adalah konten. Kalau nak tengok pun bolehlah view lah. Tapi kalau tuan-puan rasa sesuai, terus dia import dan automatik konten-konten yang dia cari tu dia akan upload dekat sini. Okay, ingat bahagian ni adalah bahagian untuk kita cari sumber-sumber. Let's say lah nanti satu hari nanti
tuan-puan nak buat lagi detail, boleh pergi kepada Deep Research page. Deep Research ni dia konten dekat sini, sumber ni lagi bertambah sampai 60-70 sumber yang ada. Jadi lagi tepat lah. Cuma dia akan take time sikit. Proses nak cari tu mungkin dah masa 10 minit atau 15 minit. Okay, jadi kita boleh tengok kalau tuan-puan nak tengok konten ni, klik je. Kat sini dia akan keluar apa konten ni. Dia akan tunjuk kaitan dengan punya sumber lah. Lepas tu boleh tengok checklist, website dia semua ada. Nak back balik tekan ni dekat bawah, dekat atas ni. Dia akan ada video, setting out, semua ada dekat sini. Dia ada dalam 10 lah sumber. Okay, bila sumber kita dah ada, next step adalah kita pergi dekat check. Tujuan check ni adalah kita nak filter. Sumber dah ada sekarang ni, sangat ada banyak lah. Jadi daripada sumber-sumber yang kita ada ni, sebenarnya kita nak cari berkaitan dengan apa. Okay. So, saya sama juga macam tadi. Saya nak dia cari, please provide definasi, setting out, apa itu setting out, dan identify purpose in construction work. Dan dalam masa sama, saya nak prosedur untuk macam mana nak buat horizontal control, vertical control, inspection stability sebagainya lah, bergantung pada tajuk tuan-puan. Dan tuan-puan tekan je berdasarkan daripada sebelah sumber ni yang dia akan cari. Sepatutnya 10 sebab saya tambah satu lagi yang saya cari dekat Google ChatGPT tadi. Jadi ada 11 sumber. So tuan-puan tekan je kat sini dan daripada sumber ni dia akan cari konten kita nak. Sambil-sambil dia cari ni, ada yang tanya apa beza NotLM dengan dengan Gemini ataupun ChatGPT. Dia dua benda yang berbeza sebab kalau dekat notebook LM ni, kita boleh kontrol sumber. Kita yang masukkan sumber tersebut. Jadi apa persoalan yang kita tanya, dia akan merujuk kepada sumber-sumber yang kita dah masukkan. Dia lebih precise lah. Berbanding dengan ChatGPT ataupun Gemini, dia sumber dia adalah open. Dia cari je kat mana-mana sumber, jadi dia akan bagi. Okay, ini adalah contoh. Bila saya search je berdasarkan sumber yang ada tadi, dia akan bagilah maklumat setting out is a critical construction process, bla bla bla, dan dalam masa sama dia akan bagi reference. 1 dan 2 ni adalah reference. Okay. Setting out akan bagi. Okay. Boleh klik lah kalau nak tengok sumber ni daripada mana. Okay. Bila dah siap, dah keluar maklumat yang kita nak cari, kalau tuan-puan rasa tak sesuai, apa yang kita cari ni tak menepati apa yang tuan-puan nak, boleh checkkan lagi, narrow downkan lagi, filterkan lagi supaya maklumat yang kita nak betul-betul. Semua dekat check dekat sini, kat bawah ni. Kita boleh filterkan dia semua melalui dekat check. Okay, bila tuan-puan dah siap, keluar macam ni, ingat next step adalah yang ni critical, save to note. Tekan dekat sini, save to note, dan automatik sebelah kanan ni dia akan keluar. Sebab kadang-kadang berdasarkan pengalaman, selagi kita tak save to note, bila kita buka lain hari, kadang-kadang benda ni akan hilang. Kadang-kadang lah, biasanya dia akan kekal. Ada sesetengah tu, dia akan hilang. Jadi kalau kita save to note, dia automatik dia akan simpan di sebelah kanan ni, dia akan kekal lah. Okay, jadi kita dah ada. First sources dah ada. Kita filterkan sumber apa yang kita nak, dah ada. Dan kita save to note, dia akan keluar dekat sini. Maksudnya apa-apa maklumat yang dia bagi ni, dah simpan dekat sini. So dekat sini adalah ruangan studio. Dekat sinilah kita akan buat, hasilkan output. Output kita dah berbentuk apa. Okay. Next, seterusnya. Bila kita dah save to note, dia akan keluar dekat sini. Maklumat yang kita dapat tadi. Dan saya nak tuan-puan klik dekat 3 ni. Dan convert to source. Maksudnya apa yang kita dapat ni, jadikan dia sebagai sumber. Ingat tajuk dia principle and method convert to source.
tekan je dan automatik dia akan keluar dekat sini. Sebelah kiri ni source sumber ni, principal and method. Tujuan apa? Tujuannya adalah bila kita nak buat hasilkan dekat studio ni, konten-konten kita nak bangunkan, kalau kita tak anti list ni, dia automatik dia akan guna keseluruhannya ni. Dia akan cari balik sumber. Jadi tujuan apa saya suruh tuan-puan export to source, convert to source, supaya bila kita nak guna studio ni, nak pakai studio, aplikasi dekat dalam studio ni, kita untick semua dan kita hanya buka tick dekat yang kita convert dekat sini je. Principal method. Yang ni je. Supaya bila kita nak pakai studio ni, rujukan dia punya sumber adalah yang ni satu je. Okay. Kalau tuan-puan open tick semua, nanti bila kita nak buat infografik, dia akan dah lari. Dia bukan merujuk kepada sumber yang kita dapat ni, yang dah kita filter, tapi dia merujuk, dia buat, dia check untuk dapatkan semua. Okay. Sekali lagi, tuan-puan pergi dekat sini, convert to source, dia akan pergi dekat sumber-sumber ni. Dia akan list dekat sini dan tuan-puan akan tick je kat sini. Okay, bila dah tick dekat sini, barulah saya akan terangkan satu persatu aplikasi yang kita boleh buat. So, yang tengah meletup sekarang ni adalah infografik. Okay, saya cuba buat infografik. Daripada data yang diberikan ni, konten yang diberikan ni, saya nak hasilkan satu infografik. Tuan-puan jangan terus tekan dekat sini. Kalau tekan dekat sini, dia automatic generate pun jadi. Cuma kita tak boleh kontrol dia punya konten tu. Kita tak boleh cakap nak konten berbentuk apa, color warna apa, kita tak boleh kontrol. Tuan-puan pergi dekat yang lambar pensel ni, klik dekat sini, dia akan keluar. Kita boleh custom infografik yang apa yang kita nak buat. Okay, dekat sini, first sekali dia pilihan bahasa. Pilihan bahasa ni tuan-puan boleh enter sama ada nak pakai English ataupun Melayu. Kalau pakai Melayu, semua dalam bahasa Melayu. Infografik yang kita generate. Kalau tuan-puan nak pakai English, semua dalam bentuk English. Dan dia punya presentation dia, landscape, portrait, square. Popular lah, ada sesetengah tu portrait yang sesuai. Ada sesetengah tu landscape lagi. Okay. Dan level of detail, kita akan pilih level mana yang kita nak. Consult, standard dan detail. Konsif. Kalau detail ni mungkin dia take time lah sikit. Biasa saya akan ambil standard. Dan kita masukkan infografik kita nak bangunkan ni macam mana bentuk dia, color apa, tema dia. Boleh masukkan kat sini. Biasanya saya suka saya buat prompt saya buat prompt. Okay, ini contoh yang saya buat. Kat sini kita prompt lah infografik yang kita nak hasilkan tu berbentuk macam mana. Macam ni saya nak buat satu poster introducing to setting up in construction work, dan poster tu untuk kegunaan student before they start a new lesson. Dan juga dia guna 3D studio. Saya pakai Ghibli style. Sebab bila kita nak lebih spesifik, biasanya kita ada rujukan. Ni contoh yang saya beri contoh kalau tuan-puan tak nak pun tak apa. Contohnya kartun, macam mana kita nak bangunkan. Macam ni, ada banyak jenis. Yang ni macam ni, yang ni Pokemon, macam ni. Jadi biasa saya akan ambil kat sini lah rujukan saya. Jadi boleh maklum dekat dia punya tempat prompt tadi, jenis kartun mana kita nak bangunkan. Macam saya tadi saya pakai Ghibli Studio punya style. Ini dia macam cerita Jepun yang lama-lama. Dia macam ni, komik yang lama-lama. Jadi
Jadi kita boleh mention dekat sini. Dah selesai semua, tekan generate. Dan automatic dia akan keluar dekat sini lah. Based on sumber satu ni je. Sebab kita tick yang ni je. Kalau kita tick semua nanti ada 12 sumber. Jadi output yang dia keluarkan berlainan, bukan sama dekat sini. Okay. Biasanya untuk hasilkan infografik ni dia memerlukan masa sedang seminit. Jadi siap bergantung kepada kelanjutan internet masing-masing. Okay. Sambil-sambil dia tengah generate, sebenarnya kita boleh buat benda lain. Ada banyak lagi. Contohnya lah, saya nak buat satu lagi audio overview. Dekat audio overview ni, dia akan generate satu voice dalam bentuk MP3. Kita boleh cari dia punya format. Macam yang ni, deep dive ni adalah untuk dia ibarat percakapan podcast untuk dua host, lelaki dan perempuan. Dia bercakap tentang konten yang kita bangunkan. Briefing, kritik dan debate semua ni ada dekat sini. Jadi tuan-puan boleh tengok format macam mana audio tu berkenaan situasi dia macam mana. Boleh pilih dekat sini. Kita hasilkan. Contohnya saya nak buat dalam bentuk podcast. Saya boleh pilih juga English. Contohnya saya ambil Melayu bahasa Melayu. Dan dia punya audio tadi pendek ke panjang. Kalau panjang, kalau saya silap saya default ni berbelas-belas minit jugalah. Try saya cuba ambil yang short. Dan untuk prompt audio, sebenarnya prompt ni semua sama je, cuma kita tukar kepada tajuk je. Jadi biasa saya akan copy benda yang sama, cuma saya akan tukar tajuk. Ni saya bagi contoh sambil-sambil dia tengah generate infografik ni, saya buat juga audio supaya kita boleh tengok lah nanti generate bahasa Melayu. Jadi selepas kita tekan dia akan proses. Kita tengok tadi kita punya infografik dah siap. Bila keluar dekat sini dah berhenti dia berpusing ni, maksudnya dia dah siap. Boleh buka, tekan. Dah siap. Cantik kan? Jadi sekejap sahaja, tanpa kita perlu, kalau sebelum ni nak buat poster pakai Canva, memerlukan masa 2-3 hari untuk siapkan satu Photoshop. Tapi pakai Notebook LM ni, seklik mata tekan je terus keluar. Tapi semua ni kita yang control. Kalau kita pakai Ghibli Studio, kartun punya tema macam ni lah dia akan keluar. Ini biasanya cerita Ghibli memang bentuk macam ni lah, cerita zaman dahulu. Okay, jadi tuan-tuan boleh check balik dia punya ayat-ayat ni adakah betul, boleh check balik. Yang ini dia masuk ni, semua konten yang dia masuk ni berdasarkan sumber yang kita masukkan. Gila. Semua dapat ke? Okay. Pusing lagi. Betul. Kita nak betul. Macam tadi bila kita sources tadi kita tekan dekat sini, save to node, nanti dia akan keluar dekat sini sebelah kanan ni. Okey. Bila keluar dekat sana, sebab bila kita save, ibarat kita save lah, dia akan keluar dekat kanan. Lepas tu pergi dekat more ni, convert to source. Maksudnya dekat source ni, yang ni je dia akan masukkan. Dia dah tak campur dengan sources yang lain. Kalau tadi dia dah tick semua, kita untick select all sources tu, kita untick je kat sini, kita tick yang ni je, yang tajuk yang sama, principle and method. Yang ni tick yang ni je, supaya bila kita generate semua benda ni, dia refer kepada yang ni sahaja, yang bawah ni sahaja. Kalau tak kita tick semua, dia akan refer dah semua. Jadi terlalu banyak sumber dan benda tu dah lari.
dah berbeza seperti yang kita check tadi. Jadi apa yang kita buat nanti ketik je yang kita convert daripada yang kita buat ni, dah convert pada sumber dia, ketik je dekat sumber ni, yang dia saja bila kita generate, apa-apa yang kita buat ni dia refer kepada yang ni saja. Satu sumber saja ni, satu sumber saja. Kalau kita tik semua nanti dia dah lari, konten yang dihasilkan tak sama seperti yang kita buat dekat chat ni, sebab dia dah refer semua balik. Jadi kita tik yang kita dah convert pada source supaya sumber dia sama seperti yang kita buat dekat chat. Yang ni ada limitation ke? Maksudnya kita boleh buat berapa banyak yang kita suka ataupun dari satu tahap dia dah berbayar ke? Tak ada. Hello Min, ada yang baru masuk nak sekali lagi. Okey, minta maaf. Ada soalan tak tadi mic saya kurang tak dengar? Ada yang baru masuk minta Okay. sekali lagi. Minta sekali lagi? Oh. Okey. Okay. Sebelum tu saya pergi tengok soalan dulu. Chat tadi macam ada tanya soalan. Dapat. Oh tak ada. Okey, ada tanya soalan tak tadi? Sorry, saya punya mic dengan speaker tak dengar tadi. Minta maaf. Okey, ini contoh ni. Okey, ini contoh yang bila saya buat audio tadi, ini hasilnya. Jom kita try dengar. Jadi tuan-tuan boleh dengar lah dia punya macam mana realnya dia bercakap. Tak dengar. Tak dengar? Tak ada pun. Tak dengar suara pun. Sebab saya share untuk dia. Kenapa tak ada kartun?
Apa khabar dan selamat datang. Hari ini kita ada satu kupasan yang khusus untuk anda yang baru nak mula belajar pasal pembinaan. Betul. Kita akan sentuh satu topik asas tapi sangat-sangat penting. Setting out atau penandaan tapak. Ya, langkah pertama untuk apa-apa projek pun. Misi kita hari ini mudah je. Kita nak fahamkan konsep ni dengan cara yang paling ringkas. Apa sebenarnya setting out ni dan kenapa ia langkah paling kritikal? Tepat sekali, ia proses yang menukarkan lukisan atas kertas kepada bangunan sebenar. Dalam rujukan kita, ada satu frasa menarik. Ia kata setting out ni lawan kepada pengukuran. Ini macam pelik sikit bunyinya. Apa maksudnya tu? Okey, jadi ini adalah salah satu contoh lah hasil dalam bentuk audio. Jadi tuan-puan boleh tengok dekat sini, tuan-puan boleh cari dia punya situasi macam mana. Adakah dalam bentuk briefing ataupun dia tengah berdebat. Boleh try lah satu-satu kalau ada masa nanti. Cuma kalau saya tengok tadi, kalau kita ambil yang short, length dia short ni, panjang audio ni, dia pergi kepada 5 minit. Kalau saya dah try yang by default ni, lebih kepada berapa belas minit saya dah lupa. Tapi agak panjang. Tengok yang mana sesuai. Sebab kadang-kadang student ni dia sekarang ni suka pakai phone kan. Jadi bila pakai phone ni, kita boleh bagi dia MP4 kat dia. MP3 dekat jadi dia orang boleh dengar dekat mana-mana. Sama ada tengah drive kereta ke, drive motor ke, lepak dekat mana, sambil-sambil dengar audio ni dalam bentuk yang lebih interaktif lah. Menarik. Okay. Jadi dekat sini, saya ada terbaca soalan tadi, dia tanya sampai bila dia bagi penggunaan ULM ni boleh guna. Kalau tak silap saya, selagi akaun kita akaun kita pro di bawah Google, dia boleh guna lah. Saya rasa mungkin long term jugalah penggunaan dia. Macam-macam boleh guna kat sini. Dia macam Gemini lah. Dia salah satu aplikasi yang dihasilkan oleh Google. Termasuklah Gemini dan sebagainya. Yang tu audio, dah buat infografik pun dah buat. Saya tunjuk contoh video. Video pun sama. Okay, untuk video ni, kita boleh bincang lah. Boleh tengok format dia. Explain ke ataupun briefing. Boleh tengok. Lepas tu sama. Kita boleh pilih bahasa English ataupun bahasa Melayu dan sebagainya. Dan juga kita boleh pilih dia punya, nanti bila konten dihasilkan, gambar yang dihasilkan, macam mana dia punya tema. Retro print, heritage, papercraft, watercolor dan sebagainya. Tuan-puan boleh try. Contohnya saya ambil heritage. Satu lagi seperti biasa, dia kena prompt supaya kita boleh control kita punya output nanti. Prompt bolehlah pakai yang mana-mana, sama je nanti. Dan untuk hasilkan video ni dia agak lama sikit lah, dia take time. Okay. Tuan-puan boleh try tapi dia tak akan ambil masa dalam 5 minit ataupun 10 minit macam tu. Saya tunjuk contoh sebab saya dah buat ni, saya tunjuk contoh hasil video dia macam mana. Entire screen. Jadi ini contoh hasil video yang saya dah buat. Tajuk yang sama je. Cuma saya buat dalam You ever look at a massive skyscraper and just Yeah, wonder contoh dia. how do they get every single, well, so here's how we're going to problems. Dia ada sound. Crucial step. It's a term is to think of it like this. It's basically Semua ni painting by automatic numbers, but generate. for a giant landscape. The construction site is your canvas. The blueprint is your guide with all the numbers. And setting out is you sketching up. Dia tak dengar sound. Sorry.
Okay, ni contoh video yang saya dah hasilkan. Sebab saya buat siap-siap supaya tuan-puan tak perlu tunggu lama lah nak tengok contoh. Okay, ni video yang dah siap buat. Macam ni lah output You dia. ever look at a massive skyscraper and just wonder how? How do they get every single wall, every window, every single piece in the exact right spot down to the millimeter? Dengan suara. Well, that's the magic we're going to get into today. It's the process that takes a flat drawing and turns it into a perfectly placed three-dimensional reality. So here's how we're going to break it down. First, the tool. It's a term you will hear Dan benda-benda exactly ni where it's sebenarnya supposed to kita be. boleh masukkan Now, for the dalam official dalam definition, dalam setting out is the critical process of transferring all that design info from the drawings directly onto the ground. It is the absolute essential bridge to create something that will exist. It's going from the plan to reality, not the other way around. Okay, so we've got the what down, but now for the big one. design dia It's a memang huge pilih deal, pun dia but mendapatkan how do they solusi. actually do it? How do they get it right? Let's take a look at the general procedure. And Ni adalah Floor slab contoh. is perfectly flat and at the exact right height shown in the plan. Dia punya background pun cantik, clear. Kalau kita nak buat sendiri, nak design, nak lukis satu-satu macam ni agak susah lah. Okay. Mungkin memerlukan masa seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Tapi Manager needs it comes from something super important for a complex vision of problems. bergantung kepada tajuk masing-masing lah. Okay, yang itu adalah video overview. Untuk quiz pun sama, kita boleh masukkan quiz dan dia ada boleh custom quiz. Dia punya level sama ada easy, medium ataupun hard. Kita akan masukkan prompt. Masuk je, lepas tu generate. Ini saya tunjuk contoh bila saya dah buat quiz. Okay. Masalah quiz ni, dia tanya soalan, kita terus jawab, dia akan bagi jawapan lah yang mana yang betul. Next. Cuma kekurangan quiz ni adalah kita tak boleh sharing dengan orang link tersebut. Tujuan quiz sebenarnya idea Notebook LM ni adalah sebelum ni kita buat research. Tentunya kita masuk 10 ataupun 100 jurnal. Selepas tu kita check, keluarkan data apa yang kita nak. Lepas tu kita study balik. Lepas tu kita buat quiz tu untuk uji kefahaman kita. Adakah kita faham apa yang kita baca? Jadi kita baca quiz. Jadi untuk sesi sharing kepada student ataupun kawan-kawan yang buat tak ada. Setakat ni saya check tak ada link dia. Bukan share kat atas ni share lain. Ini share untuk satu aplikasi. Untuk sesi sharing dekat atas ni adalah untuk share keseluruhan. Untuk share quiz ni tak ada. Tapi mungkin kita boleh guna untuk buat samatif punya task dekat CDOS dan sebagainya. Boleh cari dia punya idea kita. Ambil je soalan dekat sini. Cari jawapan. Jadi kita at least tak perlu pening-pening nak cari soalan. Dah ada soalan dekat sini. Okay. Contoh app untuk quiz. Dan juga kita boleh buat slide. Ini slide deck pun sama. Masuk je. Slide deck untuk apa. Sama juga boleh choose bahasa kita nak pakai. Panjang ke pendek. Dan masukkan dia punya prompt. Nak tema apa, warna apa dan sebagainya. Dan saya tunjuk contoh slide. Dia punya output dia adalah yang ni. Dia macam PowerPoint. Okay, kalau tuan-puan tengok cantik, agak menarik lah. Jadi tuan-puan selepas ni dah tak perlu dah. Mungkin cuma tak perlu buat slide baru, cuma kita kena murnikan lagi konten lah. Takut ada konten yang sebab dia auto generate kan, mungkin boleh tengok balik konten yang dihasilkan ni betul tak. Slide yang dihasilkan pun menarik. Jelas. Clear. Semua ada. Lengkap. Kalau katakan let's say konten dia betul, sangat jelas lah. Edit. Ha? Boleh kena edit. Kalau tengok dekat sini dia bentuk PDF. Dia bagi dalam bentuk PDF. Jadi boleh edit dekat dalam PDF lah nanti. Oh, okey. Ini ada button download dekat atas ni. Jadi kita boleh download dan edit dalam bentuk PDF. Flashcard. Flashcard ni dia lebih kepada sesi, saya tunjuk contoh flashcard ni contoh flashcard. Sorry.
Kami report. Flashcard. Okay. Flashcard ni dia macam nak menguji kita sendiri. Dia macam soalan jugalah. What is primary definition of setting out in construction? Dan nak tengok jawapan, kita tekan bawah, dia akan keluar. Macam juga kuis, dia ada soalan, tapi dia macam tak lah flashcard. Dia akan keluar. Jadi kalau kita nak export flashcard ni pun boleh, kita boleh download. Dia akan bagi dalam bentuk Excel, iaitu dia ada soalan dan dia bagi jawapan. Soalan, ada jawapan. Soalan, ada jawapan. Macam kuis jugalah. Tapi kalau pakai ni dia macam interaktif sikit lah, lagi cantik. Mind map. Peta minda. Peta minda pun sama. Dia just bagi simple macam ni je. Kalau katakan student ada satu kita punya konten yang menarik kalau berbentuk peta minda pun boleh. Definasi klik je untuk ke dia klik je. Purpose klik sahaja. Klik sahaja dekat sini dia akan keluar. Okey. Dan daripada nota ni kita boleh download. Tekan je dekat sini. Dan dia akan save dalam bentuk JPEG lah. Wah. Kita minda tersebut. Mungkin nak kecilkan dia ya. Tekan kat sini. JPEG balik. Data table ni dia akan buat dalam bentuk table. Itu macam ni. Biasanya ni untuk kita nak buat pembentangan paper conference ataupun nak divide by setiap kolom, ada name, kategori, control type dan sebagainya. Jadi boleh tengok di sini. Dan juga boleh download juga. Kalau kita nak buat paper ataupun buat kait, bentuk macam ni sangat sesuai lah. Okay. Report pun sama. Ada banyak pilihan. Kita nak dalam bentuk apa report. Report ni dia bagi dalam bentuk ayat je lah. Okay. Contohnya saya dah hasilkan yang ni. Satu ayat yang panjang. Boleh tengok dia punya tema macam mana. Report apa yang kita nak hasilkan. Itu sahaja kok. Ada 9 aplikasi yang dalam studio. Jadi semua ni bila kita tekan je, dia akan automatic save dekat sini. Kemudian hari, kemudian tuan-puan nak buka balik, boleh buka balik, pergi contohnya bila kita login dia akan keluar macam ni balik. Okey, dia back balik, keluar macam ni balik dan boleh tengok balik dah konten-konten yang kita dah hasilkan. Okey. So sekarang pukul 10.55, ada 5 minit lagi sebelum pukul 11. Ada sebaran soalan tak tuan-puan? Jika ada tak faham ke apa? Puan Nas ada tanya soalan tadi kan? Saya tak dengar lah Puan Nas tadi. Mungkin Puan Nas boleh repeat balik. Apa soalan saya pun lupa. Jadi saya kata pasal apa Oh dia memang buat one page je. Maksudnya yang tadi yang mula-mula yang limit tadi Nas. Infografik. Infografik tu dia memang akan jadi dia satu page sahaja. Sebab tu maksudnya kalau kita nak jadikan e-book, kita yang subtopik tu kita buat satu, kita send jadi infografik. Itu kita buat lagi. Betul. Sampailah 30 like, kita combine. Macam combine tu sendirilah. Kita combine sendiri. Cuma kalau boleh dia punya tema tu kita kena standardize lah supaya net stat tu sama lebih kurang lah tema. Kena copy dia punya prompt. Dia hanya boleh buat satu je. Infografik. Okay. Faham. Mungkin kita boleh buat mind mapping untuk setiap topik kita setiap summarize setiap topik tu lah kot Kita yang kaji satu page je untuk budak. Dia jangan kita copy satu, contohnya ada 5 topik terus masukkan 5 topik sebab bila dia generate infografik ni dia terlalu crowded, penuh sangat. Nanti nak access info dia akan buat. Jadi cadangan saya mungkin boleh
by subtopik lah, topik satu buat satu topik. Biasanya idea dia saya tengah Google lah. Infografik ni sesuai digunakan waktu kita nak masuk untuk topik tersebut. Sebelum student masuk, kita bagi infografik ni ataupun poster tadi dekat student, at least dia dah study dah. Set indusi lah ni. Lebih kurang macam tu lah. Oh, soalan saya tadi, bila adakah ni pakai LM notebook ni ada limitation tak? Maksudnya macam ChatGPT satu tahap kita dah tak boleh pakai lagi kan? Yang ni ada limitation? Setakat ni saya rasa macam tak ada, sebab kita sekarang ni pakai account, kalau pakai account Edu tu dia masih bawah Pro. Dan memang benda ni contohnya infografik pun ada dalam Pro. Yang benda ni sebenarnya baru je masuk. Saya tak silap saya seminggu 2 minggu lepas je baru. Sebelum ni dia hanya ada 6 saja. Tapi bila once dah masuk infografik ni, dia meletup lah, sebab sekarang ni ramai yang buat poster dan sebagainya pakai infografik tadi. Okay. Satu lagi, ni saya tunjuk contoh yang untuk PDP. Let's say lah kalau kita nak buat satu poster untuk yang basic, contohnya kita nak buat kartun berkenaan sesuatu situasi yang bukan berkaitan dengan PDP, just masukkan. Ni saya bagi contoh, saya ada buat saya nak buat poster untuk kita punya webinar. Jadi saya masuk je, ingin tahu bagaimana AI ni. Ini nota yang saya type dekat depan ni, dekat sumber tadi. Saya type dekat sini, teks ni saya masukkan sahaja ni, tarikh, masa, yang basic je, tanpa saya Google sumber yang lain. Saya masuk je teks, lepas tu saya pergi dekat infografik, saya suruh dia generate satu poster. Jadi automatic dia buatlah satu poster. Dia bukan hanya untuk PDP saja, dia boleh guna juga untuk benda-benda lain. Contohnya kita nak buat poster ataupun nak buat kartun-kartun berkenaan dengan benda-benda yang lain, iklan dan sebagainya lah. Okay. Sebab benda ni agak baru, masih lagi ramai yang tak familiar. Sebab sayang, sebab kadang-kadang industri banyak lebih-lebih lagi yang graphic designer banyak yang mengejar benda ni, tapi dia kena langgan yang pro punya baru hasil yang konten menarik. Kita benda ni dah dapat secara percuma, at least boleh gunalah macam-macam. Contoh kalau katakan ada satu konten je, just masuk je teks, terus tekan infografik, dia akan keluar. Yang penting sumber ni satu. Jangan banyak, nanti dia akan automatic pening lah nanti. Okey. Itu mungkin dah sampai pukul 11, dah cukup masa. Jadi itu sahaja sesi perkongsian saya pada hari ini. Jika ada kekurangan, mohon maaf lah. Sebab saya belajar pun melalui YouTube je, tak ada official. Maksudnya mungkin ada yang saya terang benda tu salah ataupun tak betul, mohon maaf. Sebab official kan, kita belajar tengok Google je, jumpa, try. Asalkan hasil output yang kita nak, dah dapat, dah selesai. Benda simple je ni. Okey, sekali lagi terima kasih kerana sudi join sesi sharing knowledge. Ada yang datang daripada Politeknik Mukaumah dan juga Politeknik Kota Baru. Okey. Mungkin kita akan jumpa satu hari nanti pada sesi yang lain pula. Boleh tak kita ambil gambar sesi kenang-kenangan? Terima kasih Min, jadi pemudah cara. Makcik-makcik ni kadang-kadang kita nak mencetuskan minat bila tengok apa ni baru nampak. Nak explore sendiri tu kadang tak dan. Terima kasihlah tolong explorekan pada kami-kami ni lah. Sebab sayang benda percuma kan, boleh guna, macam-macam boleh buat, tak semestinya untuk PDP saja. Okey, saya ambil gambar dulu. 3, 2, 1. Okey, sekali lagi.
3, 2, 1. Okey. Terima kasih. Jumpa Man, dari lagi. pisah pun ada, man. Ha? Dari Terima pisah kasih, pun ada, Zazura. Hai. Hai Zack, hai. Terima kasih cerita ini. Salam berjauh Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum. Salam.